Assalamualaikum. So yang ni kita dah press keluar Kita dah press keluar dia punya bulawaan yang standardnya. Nampak ni? Ni nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak ke tidak? Ni nampak. Ni tak payah cocok lah sebab dah keluar macam ni susah nak cocok. Okay, so yang ini dah kerek tadi. So sekarang kita dalam proses untuk pump masuk. Pump lagi. Pump sampai habis. Buka keluar. Buka. Boleh pusing. Itu macam. Okey, nampak? Dah press masuk yang heavy duty wing impact racing bush. Ni getah penuh Dia punya material full rubber. Heavy duty punya getah. So yang ni sebelum. Yang ini selepas je. Dah press sekejap je. Okey. Okey, press satu lagi masuk. Nampak? Yang kecil tu agak susah sikit. Sebab dia ada payung. Ambil satu. Ini kalau abang nak beli bush saja pun senang. Bagi tahu. Okey, yang ini dah siap press masuk yang heavy duty guys. Nampak ni guys, heavy duty Kalau yang ini kita bagi 1 tahun guys. 1 tahun warranty guys. Ni. 1 tahun nampak ke tak nampak? Macam cahaya okey nampak. Jelas. Dia bukan PU, bukan Teflon. Yang ni kita nak press masuk juga yang heavy duty. Yang ini dah siap press. Okey, yang besar senang Okey, yang kecil buat demo satu nak press. Yang kecil tu dia susah sikit nak press. Barang ada, jangan risau. Bagi tahu model apa je. So yang ni kalau nak beli push saja pun tak ada masalah Nak beli push saja pun boleh. Nampak ni. Ini dia ada payung. Dia ada payung. Dia tak macam biasa. Dia tak boleh nak press terus macam tu je. Dia kena keluarkan besi dia dulu. Keluarkan besi dia dulu. Ni. So yang ini, yang ini. Dalam tu pun ada kedai kuning. Kedai orange shop orange shop ada. Untuk highlight pun ada bush ni. Kalau kata ada kerek ke ada rekahan apa-apa pun jangan takut. Datang kedai kita tukar yang baru tanpa cas. Tanpa sebarang cas. Kita buka pasang, kita pump, kita keluar yang lama, kita masuk ganti yang baju. Selama 1 tahun. So yang kecil tu kena pump macam tu dulu. Ni. Orang tanya kenapa tak pakai hydraulic pump? Jahanam cepat. Pump lagi bang, belum habis keluar lagi. Okey, dia rasa macam tu baru dia siap. Kita keluarkan dia punya besi tu dulu. Buka atas. Slow. Dia budak baru belajar, you kena ajar dia. Nampak? Besi ni sudah keluar Besi tengah dah keluar. Baru kita boleh ketuk dia keluar. Besi tengah tu dah keluar. Kita ketuk dia. Okey, you pump. Nampak ni. Masukkan situ. Kunci dia. Okey. Okey, besi tengah tu dah keluar. Lepas tu kita kena potong dia dulu. Yang kecil tu susah sikit Okey, so yang ni skim D pun dah siap. You buka ini cover dulu lah. Ini siapa punya Orang hantar. You buat ini cover dulu. You buka keluar cover ni. Buka dulu cepat sikit. Pagi-pagi ni. So D pun dah siap skim. Yang ni sebelum skim. Yang ini selepas skimming. Ada. Kita nak tukar dia punya cover saja. SRV. Okey. Yang Honda CRV tu nak buat apa? Nak buat apa Mana? Ni nak buat apa? Tu dah tulis tu nak buat apa? Scan komputer saja. Okey, scan komputer. Kaliper pin sudah ambil dah? Sabu dia dah ambil dah belum? Itulah cakap. Sekarang pun mari tengah makan lagi. Betul tak? Sudah keluar belum? Satu pun belum? Okey, banyak susah sikit. Tahu. Lampu bang, buka lampu. Lampu. Okey, so nampak tu yang tu dah hancur Lebihnya telefon nak lampu. Oh, yo, nampak? Okey, buka bang. Ini susah sikit Ini bahagian apa? Mountain gearbox.
Mia, you kasih lampu dia terang sikit ni, lampu you tak ada cas ah. Tengok. Kejap hidup sekejap mampu. Apalah you. Cepatlah orang mau buka ni. Ini telefon tak boleh, dia ada lampunya ni Mia. Marilah saya pun pegang sekejap, saya mau tengok dia. Ya tak? Ni cas tu. Mana lampu? Oh, lampu duduk sini. Okey, tu nampak. Ini dekat yang bahagian gearbox Kerja habis tu. Habis bang, dah tercabut terus je. Nasib baik ada besi. Dah tercabut terus ni. Hussein, itu tanya ada tak ada engine mounting? Engine mounting ada? Dua mana ada? Satu saja mau, satu set. Memang susah ni bang dia duduk dalam sana. Tempat agak sempit. Nama dia, tanya Husin, nama dia apa? Tanya Husin tengok jap nama. Kau ni. Mana lampu? Lagi satu skru saja, tunggu kejap bang Ini memang susah ni. Tak boleh dah ambil belum? Tak bush. Kita tengoklah ada ke tak ada. Mana S9A, tapi ini memang sudah lama tak ada marginnya. Kalau bis pun saya satu-satu cari ada dapat tu. Dia S9A sama. Order ah? Hantar dululah satu set. Satu set. Satu set. Memang tak ada. Bisa dia kotak tak ada. S9A. Sana lah. Kalau cari pun satu-satu mungkin sana. Satu sudah keluar. Okey, nampak? Tunjuk sikit bang. Tu. Langsung putus bang Nasib baik ada besi je. Ni. Nampak? Langsung tertanggal. Okey. So yang ni nak buka yang lain kena pasang dulu satu ke apa? Kena pasang dulu satu. Okey, jom kita cari dulu.